sini saya ingin memperkenalkan produk saya, iaitu yang bermula daripada hasil cipta ayah saya, iaitu gerabak yang mampu milik mengangkut hasil peladangan dari barang-barang hasil terbuang. Macam ni, wak dulu memang tak terfikir bila wak satu orang yang susah. Kalau susah ada kebun kelapa sawit sikit. Nak keluarkan kelapa sawit, kalau tidak dulu gunakan kereta sorong. Bila kereta sorong satu kereta sorong baru lebih-lebih baru 4 tandan. 4 tandan kalau jauh 10 rantai ngulang-alik ataupun daripada mula satu rantai dua habis belakang sekali memang satu seksa derita lah. Bila saya terfikir juga buat gerabak mau tarik yang pakai motor tu kan. Bila tarik motor tu pun ada masalahnya. Memang yalah kalau tempat yang semak-semak tak boleh pergi, yang lagu tak pergi. Kita fikir buat ada cipta satu speed gearbox tu gandingkan pada speed gear, letak enjin kecil saja dan tayarnya dulu kita buat dari tayar kecil saja, tayar 12 hingga tayar 13 begitu. Itu yang menggunakan hasil daripada enjin Mispah, di mana sisi enjin Mispah merupakan 150 cc saja yang boleh mengangkut hasil peladangan sehingga 3 hingga 4 tan bila diisi sawit, kelapa sawit, nenas, getah dan sebagainya. Penciptaan gerabak ini saya ingin menaikkan taraf, iaitu daripada produk kecil hingga menjadi gerabak itu menjadi besar dan boleh mengangkat hasil peladang yang berlipat kali ganda. Hasil daripada ciptaan saya ini, semua orang kampung boleh memiliki dengan harga yang lebih murah dan memberi manfaat kepada orang kampung di sekitar kawasan ini, baik di kawasan ini ataupun di luar.